Manakala beza yang kedua dari sudut berat ataupun gram. Kalau tuan-puan tengok yang gold bar ni, berat dia mestilah genap. Contohnya 100 gram, 50 gram. Maksudnya berat dia, gram dia adalah genap. Manakala yang dinar pula tuan-puan, berat dia ada titik perpuluhan. Contohnya kalau yang 10 dinar, berat dia 42,5 gram. Manakala kalau yang 5 dinar, berat dia berapa tuan-puan? 21,25 gram. Jadi itu beza yang kedua. Gram dia. Kalau gold bar, genap. Kalau dinar, kita panggil ada titik perpuluhan. Itu perbezaan. Persamaan dia apa pula tuan-puan? Persamaan dia, dua-dua ni adalah emas ketulinan 999. Maksudnya, ketulinan emas dalam ni sama je. Yang beza dia bentuk dan juga berat. Jadi kalaulah tuan-puan nak tahu mana lagi untung simpan gold bar ataupun simpan dinar, tuan-puan kena tengok dia punya berat. Saya bagi satu contoh. Mana lagi baik simpan 100 gram dengan simpan yang 10 dinar. So nak tahu jawapan dia, tengok gram. Yang ni 100 gram, 42,5 gram. So yang mana lagi untung? Yang lagi untung adalah 100 gram. Okey, kedua. Mana lagi untung simpan yang 10 gram dengan simpan yang 5 dinar. Okey, tengok berat dia balik. 10 gram, berat dia berapa tuan-puan? Berat dia 10 gram lah. Kalau 5 dinar, berat dia berapa? Berat dia 21,25 gram. Jadi dengan kata lain, di antara dinar yang 5 dinar dengan 10 gram gold bar, yang lagi untung adalah 5 dinar. Jadi setakat tu jelas tak? Kalau jelas boleh komen jelas. Kalau nak saya bantu simpan emas di Public Gold, boleh isi beg biru dekat bawah, nanti saya bantu.